I don't equate free trade agreements with free trade. Bagi saya benda tu berbeza. Kalau free trade, patutnya barang boleh keluar masuk tanpa sekatan. If we wanted to say that it's free trade, the agreement would be very short. But the agreements, particularly the modern agreements, is beratus-ratus lah muka surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke KRI Open Table Podcast. Nama saya Syazana Mokhtar dan bagi episod ke-9 ini, saya diberi penghormatan untuk mengambil alih peranan saudara Nazhan yang diberi cuti buat kali ini. Jangan risau, dia akan kembali. Bersama saya hari ini adalah dua pakar daripada Khazanah Research Institute, saudari Salbiah Idris dan juga saudari Aidona Jan Ayub. Ladies, welcome. Hello. Terima kasih. I'm really excited. Saya sangat teruja dapat berkongsi satu meja dengan pakar-pakar KRI yang hebat ini. And I'm looking forward to learning more about the issue today. Objektif kami hari ini adalah untuk mengupas satu topik yang agak high level, agak kompleks tetapi mempunyai impak yang sangat besar ke atas ekonomi negara dan juga aktiviti perniagaan di Malaysia, iaitu perdagangan antarabangsa atau international trade. Semenjak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengambil alih pemerintahan negara pada tahun 2017 selama 4 tahun dan seterusnya untuk penggal kedua pada tahun lepas 2025, beliau telah pendek kata memporak-porandakan persefahaman global mengenai prinsip-prinsip perdagangan bebas. Jadi perbincangan kita hari ini akan memberi pencerahan kepada selok-belok dasar international trade US, tujuan mereka memperkenalkan strategi baru dalam bilateral relations dengan negara-negara lain, serta impak perkembangan ini kepada kepentingan ekonomi Malaysia. Dan kami juga akan mengupas option yang Malaysia ada untuk menangani kesan-kesan negatif tarif Amerika Syarikat ke atas negara kita. Semua okey dengan agenda tu? Alright, kita teruskan dengan first question. Saya nak memulakan perbincangan kita dengan satu soalan yang mungkin basic, tapi saya pun tertanya juga. Apa itu tarif? So, saya tahu tarif merupakan satu bentuk cukai, tapi kenapa istilah ini yang digunakan secara spesifik dalam arena international trade dan apa tujuan tarif sebenarnya? Okey, tarif sebenarnya sejenis cukai yang dikenakan ke atas barangan yang dibawa merentasi sempadan negara, yang kita panggil barangan import. Lazimnya tarif dikutip oleh custom authority negara yang mengimport, bukan negara yang mengeksport. Jadi Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dia mentakrifkan tarif sebagai duty custom yang dikenakan atas barangan import. Tarif biasanya dikenakan dengan dua cara. Pertama secara ad valorem, iaitu dikira melalui peratusan ke atas nilai satu barangan, atau ditetapkan sebagai kadar kepada satu unit barangan, iaitu per liter atau per kilogram. Okay, sebagai contoh, jika kiraan berdasarkan ad valorem tadi, pengimportan satu komputer riba berharga RM2,000 dikenakan 10% tarif. Maka kos tambahan untuk mengimport komputer riba tersebut adalah RM200. Sama juga jika menggunakan pengiraan kadar tetap ke atas satu unit barangan, kita kenakan RM20 ke atas 1 liter pengimportan alkohol. Jadi itu adalah dua jenis tarif yang umum. Dan tarif ni dia mempunyai fungsi yang sedikit berbeza daripada cukai-cukai import dan domestik yang lain. Okay, selain menjana pendapatan negara, tarif dikenakan ke atas barangan import tertentu daripada negara tertentu. Jadi ini boleh menjadikan harga pengimportan daripada negara tersebut lebih tinggi daripada harga barangan domestik ataupun daripada harga barangan yang sama yang diimport dari negara lain yang tidak dikenakan tarif. Jadi dari segi dasar perdagangan, tarif mempunyai fungsinya tersendiri. Ia boleh dijadikan sebagai alat rundingan perdagangan atau memberi kelebihan harga pada pengeluar tempatan. Jadi jika
seperti yang saya jelaskan tadi, dia sama ada dia boleh meningkatkan harga barangan import pada barangan yang diimport daripada negara yang dikenakan tarif tersebut, yang menjadikan harga barangan oleh pengeluar domestik lebih kompetitif. So kiranya penggunaan dia sangat strategik lah. Memang ada sebab nak bagi advantage kepada barangan domestik atau mungkin advantage kepada barangan import dari certain countries yang maybe kita nak favour. Yes. Okay, so sebelum Presiden Trump mengambil alih kerajaan Amerika Syarikat, apa yang saya faham adalah kebanyakan negara tak naklah tarif ni kan, nak free trade lah kan, nak membolehkan perdagangan bebas antara satu sama lain. Apakah manfaat free trade agreement yang dirundingkan antara negara? Is it just about price untuk membolehkan barangan kita dieksport ke negara lain pada kadar yang murah? Baik buruknya free trade tu kita belajar daripada Amerika Syarikat sebenarnya. So zaman dulu kala lepas Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat dan negara-negara lain seperti UK, France, diorang naikkan tarif tinggi-tinggi. So tujuannya untuk protect ekonomi masing-masing. Tapi sebab diorang buat macam tu, kegawatan ekonomi jadi lagi teruk. So this is known as the Great Depression, and economists say that the Great Depression got even worse because of all these tariffs. So macam di Amerika Syarikat, akta yang diorang gunakan ialah Smoot-Hawley of 1930. And kita nampak sekarang Amerika Syarikat dah guna balik akta itu. Smoot-Hawley kebelakangan ni diorang buat dia bagi tarif untuk Canada sebab tak puas hatilah dengan Canada naikkan tarif untuk barangan US. Tapi untuk jawab soalan Syaz ni, I don't equate free trade agreements with free trade. Bagi saya benda tu berbeza sebab kalau free trade patutnya barang boleh keluar masuk tak ada Tanpa sekatan. Ya, tanpa sekatan. Tapi free trade agreements banyak sekatan. So if we wanted to say that it's free trade, the agreement would be very short. It would just say we open up trade. But the agreements, particularly the modern agreements, is beratus-ratus lah muka surat. Tapi Faham. So nak kata free trade agreement itu membolehkan completely free trade, tak benar jugalah. Tapi cuma ia membolehkan mungkin satu arrangement yang dua parti tu rasa kita boleh terima macam ni dan kita boleh benefit sama-sama, lebih kurang macam tu. Let's beralih kepada dasar Presiden Trump untuk menggunakan tarif bagi kepentingan Amerika Syarikat. So, Sabia, earlier you mentioned yang tarif ni is a very strategic tool yang countries use. What is Trump's strategy? Apa yang dia nak buat sebenarnya dengan tarif ni? Apa kesan or apa achievement yang dia cuba achieve? Okay, pada pandangan saya, matlamat tarif Trump ni sebenarnya jelas. Tapi sebenarnya terlalu banyak matlamat atau objektif yang dia ingin capai dengan satu cara, iaitu melalui tarif ni. So berdasarkan yang kita dengar daripada pengumuman White House sendiri, dia seperti ada satu senarai objektif yang panjang yang mereka ingin capai melalui pelaksanaan tarif ni. Sebagai contoh, mereka ingin membina semula sektor pembuatan di Amerika Syarikat. Mereka ingin mengembalikan pekerjaan dalam sektor pembuatan. Dia ingin meningkatkan pelaburan. Dia ingin mengurangkan defisit perdagangan. Ingin membetulkan semula perdagangan yang tidak adil. Ingin mengukuhkan rangkaian bekalan keselamatan. Dan mereka juga ingin memberi tekanan kepada negara-negara lain untuk mengubah dasar perdagangan mereka. Namun ada banyak pendapat yang mengatakan bahawa matlamat-matlamat ini sendiri tidak seiring antara satu sama lain.
Sebagai contoh, pentadbiran Trump berpendapat bahawa perdagangan yang tidak adil ni menyebabkan kehilangan pekerjaan di kalangan rakyat Amerika Syarikat. Tapi dia tidak mengambil kira faktor automasi atau penggunaan mesin dalam sektor pekerjaan yang bukan sahaja memberi kesan kepada sektor pekerjaan di Amerika Syarikat, malah seluruh dunia termasuk Malaysia. Oleh kerana pentadbiran Trump tersebut, dia berpendapat bahawa maka haruslah dibawa balik semula aktiviti pengeluaran ke Amerika Syarikat supaya kilang-kilang dapat diwujudkan dan rakyat dia dapat pekerjaan. Dan Trump juga ada menyatakan bahawa kutipan tarif mampu menjana lebih kurang USD 2 bilion sehari sebagai hasil jika dikenakan semua tarif-tarif ni. Tetapi secara logiknya, jika dia berjaya membawa balik semula aktiviti pengeluaran ke Amerika Syarikat di mana semua permintaan tempatan mampu dipenuhi oleh domestic production pada masa depan, kutipan tarif ni akan menjadi kecil. Jadi matlamat ni macam agak sukar dicapai dengan satu cara sahaja menurut banyak pendapat lah. Dan selain itu, pada tahun 2022, Jabatan Pertahanan AS sendiri pernah mengesyorkan untuk meningkatkan kapasiti kerjasama dan menambah baik cara pelaksanaan perolehan mereka dalam sektor pertahanan untuk mengukuhkan lagi keselamatan rangkaian bekalan pertahanan mereka yang mana tidak memerlukan langkah tarif pun. Jadi jika ditanya sama ada matlamat mereka jelas, ya jelas. Tapi dari segi strategi pelaksanaannya sama ada konsisten atau tidak, itu tidak dapat dipastikan pada kita. Okay, banyak contradiction lah kira apa yang dia nak capai ni. And lagi satu, dia pihak Amerika Syarikat atau pihak Trump mungkin tak fikir jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin dapat macam ni, tapi jangka panjang pula lain cerita. Apa dia nak buat nanti masa tu. Semasa penggal pertama Presiden Trump, beliau memperkenalkan tarif mostly ke atas negara China dan juga dalam sektor tertentu seperti aluminium dan besi. Time tu 2017 hingga 2021. Sekarang ni dalam penggal kedua Trump pula, yang bermula tahun lepas, beliau mengambil keputusan tarif yang lebih menggempurkan pada 2 April 2025 yang juga dikenali sebagai Liberation Day Tariffs. Cuba terangkan apa benda Liberation Day Tariffs tu. Liberation Day tariff tu sebenarnya huru-hara saja. So, saya pun pening nak tengok benda tu. Tapi dia gunakan banyak punca kuasa untuk mengenakan tarif. So for example, dia gunakan ini semua akta-akta domestik lah dalam Amerika Syarikat ni. So you have AIPA tariffs, so that's under the AIPA Act. Then Section 301, Section 232, Section 122, banyak section. And those were some of the main ones that they were using. Tapi yang paling huru-hara ialah AIPA lah. Sebab yang dia pakai akta itu, dia boleh tukar, hari ini dia buat, esok dia tukar. Lepas tu lusanya dia buat exceptions. Dia nak cakap dia nak korek balik benda ada orang lobby ke apa ke, dia orang cakap cost of living sangat tinggi, so dia orang korek balik, cakap tak payahlah buat tarif untuk benda tu. Macam tu lah. So benda tu banyak bertukar lah. Okay. Tak ada certainty. Dan orang bisnes dan orang ekonomi memang tak suka bila tak ada certainty macam tu. Jadi kalau yang Salbia katakan tentang intention of the Trump tariffs tu, saya rasa tak tercapai lah. Sebab kalau huru-hara sangat nak menarik investment masuk negara tu susah lah. Sebab there's no certainty. So kalau kita tengok carta Liberation Day tariffs, kan almost every country kena tarif. Malaysia kena tarif kalau tak silap sebanyak 25%, 24% bawah Liberation Day tariff ni kan. Apakah impak 25% tu ke atas ekonomi Malaysia kalaulah dikuatkuasakan?
Okay, pada April 2025, Malaysia dikenakan kadar tarif timbal balik sebanyak 24%, dan 3 bulan kemudian pada Julai 2025 kadar tersebut dinaikkan menjadi 25%. Jadi pada masa tersebut kerajaan Malaysia berpendapat bahawa tanpa satu perjanjian rundingan, ekspor berkemungkinan menghadapi tarif antara 24% hingga 50% ataupun lebih tinggi lagi tanpa pengecualian pada masa tersebut. Dan risikonya adalah ekspor barangan elektrik dan elektronik, terutama semikonduktor, iaitu merupakan penjana ekspor terbesar negara ke Amerika Syarikat. Pada masa tersebut, berdasarkan statistik MITI, ekspor semikonduktor ke Amerika Syarikat adalah berjumlah RM56.2 bilion pada masa tersebut. Jadi banyak syarikat perniagaan dan mata pencarian berisiko untuk terjejas, dan sektor yang terjejas bukan sekadar E&E tetapi juga seperti aeroangkasa, getah dan produk getah, koko, minyak sawit dan sebagainya. Juga pharmaceutical. Jadi kita tidak dapat nafikan bahawa Amerika Syarikat merupakan rakan dagangan yang penting bukan sahaja untuk Malaysia tapi juga untuk negara-negara lain. Amerika Syarikat sebenarnya sentiasa berada pada kedudukan top 3 rakan perdagangan Malaysia. Maka terdapat keperluan untuk berunding dengan Amerika Syarikat bagi menjaga kepentingan negara. Jadi berdasarkan hasil rundingan tersebut, Malaysia dapat kadar 19% melalui AIPA. Okey. Cuba rungkaikan apa yang dipersetujui dalam perundingan yang kita sebut di antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Ia termaktub dalam satu perjanjian Agreement for Reciprocal Tariffs, ART ke ART. Kita sebut ART ke ART? ART. Dua-dua pun boleh. Okay. ART. So cuba rungkaikan sikit apakah terma-terma ART ini dan kenapa ya ada parti yang merasakan bahawa ART ini tidak mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa mereka ada pandangan tersebut? Okey, terima kasih Syaz. Okey, so ART ni ada kiranya ada dua elemen penting. Satunya tarif. So tarifnya bergantung khususnya pada AIPA tariffs. So tarif-tarif yang punca kuasa lain tak semestinya dimasukkan dalam ART itu. Bermakna US masih Amerika Syarikat masih boleh mengenakan tarif menggunakan punca kuasa lain. Tapi pada masa tu diorang banyak gunakan AIPA. Jadi negotiations untuk ART tertumpu pada AIPA. So yang diorang turunkan daripada 25% turun pada 19%. So that's the tariff side. Yang banyak isunya tentang the non-tariff sides. So that for non-tariff ada isu yang US pernah bangkitkan dalam the previous negotiations, sebab this is not the first time Malaysia is negotiating with the US lah. Pernah kita negotiate Malaysia-US FTA, tak jadi. Lepas tu Trans-Pacific Partnership Agreement, the TPPA ataupun the agreement after that, the CPTPP, the US ada. Lepas tu dia masa Trump 1.0 dia cakap dia tak suka TPP, dia keluarlah. So during these negotiations ada isu-isu yang terdapat dalam ART yang memang pernah dibangkitkan. So benda tu tak terkejut sangat lah. So those things are like intellectual property rights, and agriculture, those type of elements. Tapi ada elemen baru yang ART, the Trump 2.0 administration diorang bangkitkan, and that is things such as
digital trade and particularly the national security elements. So benda-benda tu yang mengejutkan ramai orang sebab elemen tu adalah elemen baru dalam trade agreements in general. So it's gone to extents that even for trade analysts it's novel, it's quite new. So kita nak fahamkan macam impactnya tu susah lah. Sebab dia sangat baru. Tak ada presiden. Cara dia tulis the tema-tema dalam the ART pun baru. So bagi saya rasa baguslah kat Malaysia ni kita banyak bangkitkan isu-isu itu sebab benda tu baru. Memang kita kena tahu dalam masyarakat Malaysia apa benda yang isu-isu yang penting dan isu-isu yang kurang penting yang kita boleh terima. Okay, so kita ada ART ni yang telah ditandatangani antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada 26 Oktober semasa sidang kemuncak ASEAN tahun lepas. Quite rara lah kan, we had President Trump here, Prime Minister pun dengan diorang happy-happy. Tapi pada tahun ini, pada bulan Februari tahun ni, ada satu keputusan daripada US Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa Liberation Day Tariff Presiden Trump adalah tidak sah. So, kenapa Mahkamah Agung mengambil keputusan ini dan apakah impaknya kepada tarif yang telah diwartakan? So, kiranya mahkamah secara ringkasnya mahkamah mengatakan punca kuasa yang Trump President gunakan salah lah. Kiranya sebab dia pakai AIPA Act. Mahkamah mengatakan salah di sisi undang-undang untuk mengenakan tarif menggunakan AIPA Act. Okay. Itu saja. Lebih kurang macam itulah. Adalah diorang cakap panjang-panjang tapi lebih kurang impactnya macam itulah. Okay. Was this expected? Adakah masyarakat international community mereka macam menjangkakan tak yang keputusan ini mungkin mengambil trajectory tersebut? Kalau sebelum mahkamah tu membuat keputusan, orang menjangkakan mahkamah tu split. Tapi itu sebab the judges ada democratically elected and republican elected. So diorang jangkakan mungkin the judges would interpret it differently. Tapi kalau ikutkan kalau orang yang penganalis, diorang semua tengok ni pun rasa macam tak sah. Memang orang dah jangkakan tak sah tapi diorang tak boleh jangkakan macam mana the judges would interpret it. I see. Okay. So, kalau macam tu, apa jadi dengan ART kita? Sebab kita kan dah tanda tangan ART dengan Amerika Syarikat, dah set tarif 19% dan tarif itu di bawah AIPA. So, adakah ART itu masih sah selepas keputusan Mahkamah Agung ni? Lazimnya pengenaannya tidak dapat diteruskan lah kerana telah kehilangan kuasa undang-undang. Sebab tiada punca kuasa pelaksanaan. Sebagai contoh, jika dilaksanakan tapi tanpa kuasa undang-undang, macam mana customer nak kutip duty tu? Dekat dokumen undang-undang mana dia nak letak? Dia tak ada asas untuk pengenaan sebab dah tak ada kuasa. Tiada kuasa untuk mengenakan. Tapi ini dari aspek tarif. Tapi dari segi perjanjian art itu sendiri, pelaksanaannya sendiri masih kabur kerana ia belum ditamatkan secara muktamad melalui persetujuan bersama. I see. The ratification process, is it? Kira macam tiada lagi kita dengar yang macam Malaysia kata kira settle benda ni. Dan US kata okay settle, tak jadi. Tak ada persetujuan bersama begitu. Tapi apa yang kita dengar recently, kerajaan melalui MITI ada menyatakan mereka sedang menilai semula
kandungan dalam art tu dari segi peruntukan kedaulatan dan akses pasaran. Mereka sedang kaji semula. Okay. So kira cerita tu tak habis lagi lah. Dia masih lagi open in terms of what will happen to the ART. Tapi saya nak tambah sikit lah sebab nak cakap ART ni sah ke tak sah tu satu cerita lah. Tapi yang saya rasa lagi penting tu is katakan Malaysia nak ratify the agreement, put it into law for Malaysia. The US boleh ke? Is the US Congress going to agree to an agreement like this? So kita boleh buat an agreement with the US, tapi the US Congress untuk to make this into law into the US tu is a whole different story, and we cannot control that. And itu bergantung kepada dinamik politik di US pula yang akan mengadakan satu election midterm bulan November nanti, dan kita tak tahu apa komposisi Congress time tu kan. So okay, lots of things are still up in the air lah when it comes to this. We know that, okay, even though the Supreme Court dah decide macam ni, Trump kata tak nak tarif juga. Dan Jan, you ada mention tadi, dia actually ada banyak punca kuasa yang dia boleh gunakan untuk impose tariffs. So apa yang dia buat? Dia tak boleh pakai IPA? Apa yang Presiden Trump pakai? Kita boleh adakan istilah gigih macam Trump. Okay, selepas asas undang-undang IPA dihapuskan, pentadbiran Trump mengenakan global tariff sementara 10% di bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974 sebagai langkah segera. Pada masa yang sama, pentadbiran Trump memulakan siasatan Seksyen 301 di bawah akta yang sama yang dirancang untuk menjadi pengganti pada pengganti jangka panjang. Ini kerana Seksyen 122 tu hanya dihadkan oleh statut kepada maksimum hanya boleh berkuasa selama 150 hari dan pada kadar maksimum 15%. Dan ini meletakkan tarikh tamat Seksyen 122 itu pada 24 Julai yang lepas. Okay, apa Seksyen 122 ni? Seksyen 122 ni dia bertujuan untuk membenarkan Presiden bertindak balas kepada krisis actual balance of payment dengan tarif sementara, iaitu seperti saya nyatakan tadi 15% tapi maksimum 150 hari. Seksyen 301 pula adalah asas undang-undang yang membolehkan negara Amerika Syarikat membalas amalan perdagangan tidak adil khusus untuk negara lain. Okay, itu bawah 301. So jika kita lihat kronologi ringkas pada Mac tahun ini, siasatan Seksyen 301 dilaksanakan ke atas 16 ekonomi termasuk Malaysia berhubung kapasiti dan pengeluaran berlebihan secara struktural dalam sektor pembuatan. KRI belum lagi melaksanakan kajian terperinci berkenaan apa barangan atau sektor yang mungkin terjejas, tapi berdasarkan pemerhatian awal oleh MITI, mereka mengenal pasti sektor E&E, minyak dan gas, komoditi perladangan seperti minyak sawit dan getah akan terdedah di bawah semakan Seksyen 301 berhubung kapasiti dan pengeluaran berlebihan ini. Ada satu lagi siasatan di bawah Seksyen 301 yang meneliti isu buruh paksa dalam rantaian bekalan. Siasatan ini meliputi 60 ekonomi termasuk Malaysia. Jadi Malaysia telah dikenakan tarif di bawah Seksyen 301 isu buruh paksa ni berkuasa serta-merta apabila Seksyen 122 tamat. Ini meletakkan Malaysia dalam kumpulan tarif 10% bersama 16 ekonomi yang lain berbanding 12.5%
yang dikenakan kepada negara-negara lain. I Ada see. 60 ekonomi tadi kan. Jadi berdasarkan pemerhatian awal di bawah antara produk Malaysia yang dikecualikan daripada tarif Seksyen 301 isu buruh paksa ni tadi adalah barangan pertanian dan perhutanan, produk kayu dan plywood, makanan, minyak sawit mentah, dan banyaknya makanan-makanan yang tidak atau kurang diproses. Dan yang bagi pendapat saya, nilai ekspor ke negara Amerika Syarikat tidak besar untuk barangan ini. Dan selain itu, antara barangan lain yang dikecualikan daripada seksyen ini adalah semiconductor, aircraft dan parts, produk pharmaceutical dan sektor-sektor lain. Dia bukan spesifik untuk Malaysia sebenarnya. Ia dikecualikan kerana ia telah dikenakan kadar tarif di bawah Seksyen 232. Okay. Seksyen lain pula. So di bawah Seksyen 301 ni dia dikecualikan. I see. So bukannya lah kira semiconductor tu selamat, cuma dia macam in a different box altogether. Okay. Saya nak tambah disebabkan like cara Amerika Syarikat buat ni like banyak punca kuasa, sebab itulah KRI sedang buat kajian tentang perkara inilah, tapi masih mengaji benda ni. So Okay, so in the works akan ada mungkin satu database yang akan memperincikan apakah impak banyak-banyak tarif 301 lah, 122 lah, 232 lah, IEPA yang dah tak laku lah, how that will impact us. Let us go to this Section 232. Sebab Section 232 ni pun telah diperkatakan sebelum ART lagi. Kita tahu yang ia berkenaan dengan industri semiconductor. What's at stake? You know, why is it important for us to follow what the US decides on Section 232? Okay, Section 232 ni dia dikenakan di bawah akta lain pula. Akta Perluasan Perdagangan 1962. Iaitu undang-undang yang membolehkan Presiden mengenakan sekatan atau tarif ke atas barangan import yang dirasakan mengancam keselamatan negara. Dari segi keselamatan pula. So antara sektor dan produk yang telah dikenakan di bawah Section 232 adalah seperti besi dan keluli, aluminium, tembaga, kenderaan penumpang, produk kayu, truk dan bas. Dan dalam tahun ini recently produk semiconductor tertentu iaitu advanced computing chips. Okay. So seperti saya maklumkan tadi, sebenarnya semiconductor Malaysia ni merupakan antara penjana ekspor terbesar negara. Okay, sebagai contoh saya ambil statistik Matrade. Okay, prestasi perdagangan separuh pertama tahun 2026 menunjukkan sektor E&E kekal sebagai ekspor utama Malaysia yang mengerangkumi 48.2%, iaitu hampir 50% daripada jumlah keseluruhan ekspor, di mana semiconductor menyumbang 73.7% daripada ekspor E&E tersebut. Dan masih Amerika Syarikat merupakan antara destinasi ekspor utama untuk semiconductor ni. Walau bagaimanapun pada ketika ini peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global semiconductor tertumpu kepada back-end packaging, bukan fabricating yang kita more to downstream. Jadi kita fokus kepada pembungkusan, pemasangan dan pengujian dan bukannya fabrikasi chip. Jadi pada masa ini sektor semiconductor Malaysia masih belum terjejas lah. Okay, tapi siasatan produk semiconductor di bawah Section 232 masih dilaksanakan. Jadi kita masih dalam ketidakpastian. 73% out of E&E, that's a big chunk of semiconductor. That's a big concentration risk. Okay, jom kita borak pasal what can we do. Apa option yang Malaysia ada untuk menangani
US tariff ni, whether it's section 232 ke 301 ke, boleh ke kita buat keputusan okeylah kita tak naklah trade dengan US buat sementara ni sebab diorang leceh sangatlah, banyak sangat tarif lah. Boleh ke kita buat macam tu? Susah sebab bagi Malaysia FDI tu masih penting lah untuk for growth and for jobs. So kalau kita katakan nak unfriend lah US, macam kita tak nak kawan lah, that means kita kena kawan orang lain lah. And because we are, until we are able to increase our domestic direct investment, kena naikkan banyak-banyak, selagi itulah kita kena kawan dengan ramai orang lah. So like because Malaysia is linked to the value chains of European countries, the US, Japan and China, and that is the model that Malaysia has used in the past. Kita boleh cari kawan baru, which I think Malaysia has, but it's slow. It's not. Dia tak boleh buat besok dah jadi kawan baru, kena it's bertahun-tahun jugalah nak tukar dia punya supply chain semua tu kan. Adakah ART, sebab kita ada ART, walaupun kita tak tahu dia dah batal ke tak, it's in limbo, adakah ART itu patut diteruskan? Is this the best arrangement yang kita ada untuk kira balance relationship dengan the US? Should we continue with the ART? Bagi saya benda tu renegotiate. So bincang balik sebab tujuan nak bincang balik sebab the Supreme Court decision IEEPA tariffs is in question, and we have a better understanding of the newer provisions, benda-benda macam economic security, macam mana kita nak bagi benda tu like a lot more neutral. So those elements, like now that we know better and now that we've learned what other countries are giving, we know how to negotiate it better. Okay. Saya nak tanya sebab sekarang ni musim pilihan raya. Kita baru je lepas state elections dan semua orang tengah cakap pasal bila GE16 dan banyak pergolakan politik yang sedang berlaku. Are you guys worried tak tentang apa yang berlaku di arena politik? Adakah ini juga akan memberi kesan kepada perundingan perdagangan antarabangsa? Bagi saya tak. Sebab in that sense, I have faith in our civil servants, because for trade negotiators, Malaysia's trade negotiators are known to be one of the better ones in the world. And isu-isu ini is berpandukan mandat, berpandukan akta-akta, berpandukan polisi-polisi kerajaan. So those conversations will still go on. Kalau ia pun Malaysia's domestic elections, mungkin ada menteri nak sign an agreement, mungkinlah, tapi that is the speed of the negotiations. It's not the content of the negotiations. The content is still very much based on policies and on laws. So yeah. Okay. So kita akan nantikanlah apa yang akan berlaku dengan rundingan. Can we just get to the point, maybe a little bit philosophical question lah kan? Sebab kita tengah bincang pasal dasar perdagangan ni, kadang-kadang dia agak abstract, dia agak susah nak untuk maybe orang biasa faham sebab semua high level, semua pasal tarif 301, 232, susah nak faham lah. But boleh terangkan tak macam mana trade policy ni actually memberi impact kepada to the people on the street? It's, walaupun mungkin kita tak faham sangat apa yang sedang berlaku, tetapi it's important for us to understand sebab apa yang diputuskan oleh negara-negara kerajaan semua ni, dia juga akan ada impact kepada kita punya economic well-being. Okay, kita selalu dengar yang trade policy ni tidak dapat dilihat secara jelas impactnya kepada
rakyat. Tapi melalui trade policy ni lah secara mudahnya, tadi kita hanya bercakap pasal ekspor, tapi kita jangan lupa yang trade tu juga terdiri daripada import. So dalam komponen trade kita ada ekspor dan import. Okay, ekspor tu tadi sudah tentulah negara kita ni kecil je. So kita memang export oriented countries sebab kita nak market access. Bila kita ada market access, jadi kita boleh jual secara mudahnya lah untuk difahami, kita boleh jual banyak barang kepada orang, bukan sahaja dalam negara tapi di luar negara secara regional atau global. Jadi bila dapat jual banyak barangan ni, so syarikat ni of course dia akan untung lah, ikut logiknya kan. Jadi bila dia untung, mungkin dia akan boleh meningkatkan gaji pekerja-pekerja, atau dia boleh melabur semula, membesarkan lagi perniagaan dia, in which dia akan menguntungkan pekerja-pekerja dan juga memberi kesan limpahan kepada syarikat-syarikat lain yang dalam dia punya rangkaian network contohnya. Jadi dari segi ekspor tu dia meningkatkan peluang pekerjaan dan berkemungkinan boleh memberikan gaji yang kompetitif lah. So sebab selalunya syarikat yang mampu mengeksport ni memang syarikat yang capable lah, sebab bukan senang nak eksport barang. Okay. Dari segi importnya pula, rakyat ada banyak pilihan untuk membeli. Kalau dulu susah kita nak beli barang daripada luar negara, kita kena pergi melancong untuk dapatkan barangan atau pergi atau pesan pada orang kan. Tapi sekarang semuanya ada melalui digital e-commerce. Kita ada pelbagai platform e-commerce. Kita boleh pilih barang apa-apa kita nak dan import barangan tersebut. Jadi trade policy ni memudahkan rakyat untuk membeli barangan. Sebab dia tak sedar yang sebenarnya untuk import barangan tu pun bukan mudah. Dia ada dia punya contohnya kita pun ada kenakan cukai import yang lain sebagai contoh. So melalui trade policy atau rundingan perdagangan bebas, duty cukai import tu dapat dikurangkan atau dihapuskan bergantung kepada perjanjian perdagangan bebas. Ataupun nak import satu barang tu punyalah susah prosedur dia. Orang yang mengeksport susah, yang mengimport ni pun susah. Tetapi dengan adanya rundingan perjanjian perdagangan bebas, mungkin masa perundingan tersebut semua birokrasi atau proses ni kita runding setuju untuk mudahkan import ke dalam Malaysia. Selain mudah akses, harga pun berkurangan sebab cukai import tadi dah kurang. Jadi mungkin rakyat tak nampak semua ni, tapi kita boleh rasalah dulu nak import barangan susah, nak hias-hias rumah, nak beli cenderahati daripada negara-negara contohnya susah. Tapi sekarang kita boleh pergi dengan mudah. Okay, so memang nampaklah kesan positif daripada perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan bebas. But I remember yang earlier kita cakap in the beginning that it does come with its own pitfalls. Dia macam double-edged sword lah juga kan. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. And so that's what the kerajaan is supposed to do. Make sure that keputusan yang diambil adalah yang terbaik, balancing the pros and the cons, right? Okay, dalam masa yang kita ada, dalam masa 2-3 minit yang kita ada, apakah trends ataupun apakah keputusan yang both of you akan macam looking out for? You know, what are you looking out for in the coming months that will have an impact on Malaysian trade policy? Bagi saya Trump tariff lah. Kalau dia nak buat huru-hara balik, masih mungkin dia nak buat macam tu. Kita ada timeline ke? Macam kita kena tengok bulan September mungkin dia decide, bulan Disember mungkin dia decide. So bezanya ialah sekarang ni banyak bergantung pada investigation. So Section 301, Section 232 bergantung pada domestic investigations. So tapi diorang dah lari diorang punya timeline. So saya nak bagi tahu pun tak boleh lah. Itu satu. Tapi untuk Malaysia is the Malaysia EU FTA negotiations. So sebab diorang tengah berunding tentang the
banyaknya pasal palm oil and a lot of regulatory issues that the EU might try to push for, that Malaysia might not want to follow. So there's the like kalau kita banyak huha pasal ART tu, Malaysia EU tu janganlah tak nak baca pula. Kita kena bagi the same attention to the ART and also this Malaysia EU FTA. Yes, because both are equally as comprehensive. Ya, satu tu Strait of Hormuz lah, perang di Asia Barat. Salbia, anything that we should be looking out for? Okay, kita dapat lihat yang Malaysia merupakan antara negara yang aktif menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, contohnya melalui FTAs. So ketika ini Malaysia ada 8 bilateral FTA. Bilateral maksudnya dua negara, one. Dan kita ada 9 regional FTA. Regional FTA ni beramai-ramai lah. So Malaysia one of the member in that FTAs. Jadi saya rasa Malaysia, terutamanya SME kita, perlu menggunakan sepenuhnya peluang melalui FTA ni. Seperti saya maklumkan tadi, seperti mana mudahnya kita mengimport barangan daripada negara lain, jika kita boleh gunakan peluang itu, terutamanya SME kita, untuk mengeksport barangan melalui kepada negara lain melalui digital platform, adalah lebih digalakkan. Sebab memang Malaysian companies memang majoritinya terdiri daripada SMEs. So daripada kita hanya menumpukan perhatian kepada sektor tradisional yang menjana ekspor terbesar negara, kita juga perlu mengukuhkan sektor-sektor lain yang boleh dikembangkan lagi, terutamanya sektor yang disertai oleh SME-SME kita, dengan mengambil peluang daripada benefit daripada FTA ni. Salbia, Jan, terima kasih banyak-banyak atas maklumat dan information yang dikongsikan pada hari ini tentang perdagangan antarabangsa. Terima kasih.